Nah. Kalau motor tak boleh start, jangan panik dulu. 6 benda yang kita perlu cek apabila motor tak boleh start. Pertama, kita perlu cek horn ada bunyi tak. Kedua, kita nak tengok lampu nyala tak, meter nyala tak. Kalau semua tak, masuk bateri gong. Nombor kedua, kita perlu cek starter, ada bunyi tek-tek-tek ke? Kalau tak ada bunyi tek-tek-tek, langsung senyap ke, belik-belik, maksud maybe starter ni yang rosak. Nombor tiga, perlu cek minyak. Kadang-kadang bukan motor rosak, hanya minyak habis je. Tapi satu palang perlu pastikan, jangan isi diesel. Ini bukan Hilux. Jangan ketawa, banyak orang yang isi diesel. Nombor keempat, perlu cek, gear sudah masuk neutral ke belum. Sesetengah motor, kalau gear tak kosong, dia memang susah nak start. 5. Kalau motor skuter, perlu cek side stand sudah tutup belum. Kalau tak tutup, memang tak boleh start. Yang keenam, ni yang paling penting. Banyak orang selalu kena. Kunci mesti on. Share video ni atau tag bini kawan yang selalu panik apabila tak boleh start motor.